Berita tergempar semalam adalah harga 1 gram hit paling tinggi iaitu RM533. Tapi hari ini harga emas turun tumpuan sebanyak RM515 untuk 1 gram. Jadi ini adalah peluang untuk kita tambah aset emas kita dengan lebih banyak. Siapa yang beli emas tanpa ilmu dia akan panik, menyesal beli emas pada harga tinggi sebelum ni. Ingat harga emas jatuh sama macam saham jatuh. Bila harga jatuh maka dia pun rugi. Berbeza sangat dengan orang yang ada ilmu tentang emas. Bila harga emas jatuh dia mesti tersenyum. Sebab apa? Sebab dia boleh beli aset emas yang mahal ni dengan harga yang lebih murah. Dan ini adalah peluang untuk tambah keuntungan. Ingat, simpanan emas ni untuk simpanan jangka masa panjang. Belilah emas menggunakan duit lebihan yang tidak digunakan untuk jangka masa pendek iaitu bawah 2 tahun. Harga emas jatuh tak sama macam nilai duit jatuh. Nilai duit jatuh, kita perlukan duit yang lebih banyak untuk kita dapatkan barang yang sama. Tapi bila harga emas jatuh, ini adalah peluang untuk kita beli aset yang mahal dengan harga yang murah. Jadi bila harga emas jatuh, ini adalah bonus untuk tumpuan kita tambah simpanan emas kita melalui akaun Emas Gap Public Gold. Jadi jom kita tambah simpanan emas kita tumpuan. Untuk tumpuan yang masih belum bermula, inilah masanya. Jadi macam mana nak daftar akaun emas? Tumpuan boleh refer pin video saya untuk mulakan simpanan emas. Follow kami rapai-rapai untuk ilmu emas dan kewangan.